Korang tahu tak kenapa makhluk ni dipanggil hantu raya? Raya tu maksudnya besar atau ketua. Mengikut kepercayaan orang dulu-dulu, inilah bos dan raja segala jin belahan kat tanah Melayu. Hantu raya ni bukan roh orang mati tau. Ia adalah entiti jin purba tahap tinggi yang didampingi melalui perjanjian syirik ilmu hitam. Ritual nak menghidupkan benda ni bukan biasa-biasa. Selalunya dipuja di kubur lama tak bertanda atau di tengah hutan tebal dengan jamuan darah dan mentera kuno. Kenapa orang sanggup belah? Sebab dia boleh disuruh buat kerja berat. Tebang pokok, buka tanah dan jaga harta. Tapi gaji dia sangat mahal. Tuan dia wajib bagi makan pulut kuning, anak ayam, telur ayam kampung atau darah segar. Kalau culas, tuan sendiri yang akan dikerjakan. Paling seram, hantu raya ni boleh merupa jadi sebiji macam muka tuannya. Kalau tuan dia mati tapi tak sempat diwariskan, benda ni akan merayap kelaparan, kacau keturunan tu. Korang pernah tak tegur ahli keluarga kat rumah tapi rupa-rupanya dia tak ada kat rumah? Habis tu, siapa yang korang tegur tadi?